Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat sejahtera bertemu dengan saya Zaza. Kali Zaza datang ke sini tempat Zaza selalu beli wafer ataupun apa tu? Sosis bertelur ataupun apa lagi? Ada kat sini chapati. Okey. Buka pukul berapa, tutup pukul berapa? Buka pukul 7, tutup dalam pukul 12 lebih macam tu. Hari apa cuti? Hari Selasa cuti. Hari Selasa cuti. Hari lain insya-Allah buka. Maknanya kalau cuti hari umum ke apa? Cuti. Cuti kalau hari umum buka. Umum lah, cuti umum. Ahad memang kau buka lah, Selasa saja cuti. Ya betul. Apa yang istimewa kat sini? Di sini ada chapati, ada 3 jenis. Ada chapati biasa, chapati gula dengan chapati special. Apa yang nak dibagi tahu pada orang yang paling yang paling istimewa? Kalau ikut main Special tu ke? Main kami chapati, tapi ada sampingan juga, ada wafer. Lepas tu ada sosis telur. Wafer macam-macam perisa boleh? Macam-macam pizza boleh, campur pun boleh, harga sama. Lepas tu menu baru nanti akan datang murtabak. Ni aiskrim ke? Ada aiskrim, Zata rasa nak beli aiskrim. Ada 2 aiskrim kat sana pada perisa apa tak tahu. Dia sementara dia melayan tetamu, tak tahu customer, kita tengok. Boleh buka tak? Sekejap. Dua-dua coklat. Bukan aiskrim, sardin. Okeylah. Tutup. Kan ada juga aiskrim kat sini, taklah. Zaza dah beli wafer untuk hari ni. Mana nampak Zaza tak bawa. Jadi Zaza tunjukkan ni lah. Wafer, preserve, blueberry dan strawberry. Okeylah. Nanti kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Okey, tak salam.